laluan dia. Pagi ni kita cerita pasal batu nisan. Batu nisan ni adalah satu penanda ataupun batu tanda pada semati-semati yang telah dikebumikan lah. Itu kita faham lah. Dan kita tahu bentuk batu nisan kalau belah Nusantara ni, yang pipih tu siapa, yang bulat tu siapa. Cuma kalau kita tengok, dia ada banyak bentuk batu nisan. Contoh yang ni. Contoh dia yang ni. Yang tu. Yang tu. Ada banyak jenis lah. Kalau kata apa tengok kan, tuan-tuan tengok kan, dia ada banyak pattern. Sebenarnya daripada batu nisan ni, kita boleh belajar satu benda tau. Batu nisan ni dia melambangkan zaman di mana kematian tu berlaku. Contoh macam yang ni nisan mak mentua aku ni dengan mak mentua dia. Dua nisan yang mengapit di tengah nisan marmar ni ialah yang meninggal pada tahun 80-an 82 dengan 85. Yang tengah ni mak mentua aku, dia meninggal kira period tahun 2000-an. So beza batu nisan tu 20 tahun beza dia. Cuma pattern ni tak ubah lah. Cuma mungkin masa tu banyak pakai granite lah, banyak batu. Yang ni pakai marmar. Ada yang biasa. Kalau yang tu lama tu. Itu tahun 70-an tak silap saya. Ini pun kemungkinan tahun 70-an nisan. Dia ada banyak jenis lah. Ada banyak jenis nisan. Tengok yang ni. Nisan ni tahun 71. Nampak bentuk batu nisan dia lain. So setiap zaman rasa mungkin dalam period 20 tahun dia akan berubah passion nisan dia. Jadi kalau kita ada rezeki, kita tengok nisan yang lebih lama lah, tahun 50-an. Ini tanah perkuburan air tawar Perak. Dia ada dua section tau. Ini yang bau, yang kita nampak depan mata ni, tu semua bau. Cuma dia berlapis-lapis lah. Dia ada lagi satu yang di ujung sana tu, kat pokok belakang tu, pokok getah tu. Yang tu lagi awal. Tu tahun 20-an, 30-an, tak silap saya. Tu kira tanah perkuburan awal di belakang. Hari kita tengok dia punya evolusi batu nisan. Cuma setakat yang saya tengok sebelum ni, batu-batu nisan di belakang tu dah tak ada lah. Biasanya dulu dia tak buat pada batu, dia buat pada kayu. Dia reput, tertanggai apa semua kan. Kita tak tahu, kadang-kadang tersepak kan, natang langgang apa semua. So dibuat baru tapi dalam pattern yang terkini lah, macam ni. Ni tahun 55. Batu nisan tahun 55. Dia banyak pattern. Ni kira ni level ni, row ni semua row yang lama. Batu-batu nisan lama. Yang ni adalah salah satu contoh kan nisan yang baru tapi almarhum ataupun arwah tu dah meninggal lama. Ini bentuk baru. Dia meninggal, arwah ni meninggal tahun 1954. Dia tak sezaman lah. Jadi kita boleh nampak bahawa ini adalah nisan yang kedua lah. Nisan yang kedua daripada nisan asal. Okey, kita sambung lah. Ni yang sepaham aku, ini adalah kawasan tanah perkuburan Ayat Tawak yang mula sekali. Ini mungkin tahun 1920, 30, 40. Memang ada. Sebab bukti tahun 40-an tu ada. So masa MPAGA tu yang ada banyak video saya dah buat. Ni video Sarjan Raja Alang.
Jalang yang berkorban ataupun syahid dibunuh oleh MPAGA ataupun komunis. Ini adalah kubur pejuang negara. Memang tahun 46 lah. Tu ada crash tu. Oh, kau tengok. Ni semua dah baru-baru, cuma saya faham sama ada dicat baru ataupun keluarga ni replicate Nissan yang lama tu. Ni Nissan lama, style Nissan ni. Dia cat putih lah. Oh tak, dia cat balik. Tu tahun 43. Ni semua kawasan mungkin tahun 20, 30, 40. Mungkin ada yang 50 lah. 50 pun ada. So kita tengok macam saya kata mula-mula tadi. Dia evolusi batu nisan tu mungkin lah kata bukan satu kajian lah. Based pada pemerhatian di tapak ni. Dia setiap 20 tahun dia akan ada perubahan lah. Dan bergantung juga kepada ekonomi keluarga si mati. Mungkin kalau dia duit banyak sikit kan, dia buatlah Nissan elok sikit kan. Kalau yang biasa dia akan buat cara biasa lah. Ni kubur keluarga isteri saya lah. Yang tadi tu mak mentua semua ni atas lagi, level atas lagi. Yang ni kita tengok ini memang confirm. Kalau tengok yang tadi tu batu nisan yang dicat kan. Ni yang tak dicat. Ni tahun 51, 46. Dia semua pattern pada masa tu, pada zaman tu. 1373. You do the math, nanti saya letak dekat skrin. Banyak Nissan ni, ada dua ni kat sini. Tu kita terlantah kan. Dia dah sampai belakang. Ini semua ada 20 sampai 50-an. So di sebelah sana tu 50-an ke atas sampai ke sekarang. Okey, jumpa lagi. Saja sembang lah. Kadang-kadang kita saja buka satu ruang kan, bincang. Cuba kita sembang pasal batu nisan. Evolusi dia, kekuatan ekonomi masyarakat setempat masa tu buat batu nisan, anggaran, perubahan, fashion lah, ataupun pattern batu nisan. Tapi yang kalau batu nisan yang polis ni semua sama. Ni semua pattern sama. Kalau pergi Bukit Kepung pun batu nisan macam ni lah. Lepas tu dia ada plate macam tu lah, macam tadi tu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ni jeliti. Pokok jeliti ni. Yang ni bukan pokok jeliti. Yang ni jeliti juga. Elok pokok ni. Bukan banding yang mula-mula tadi.